Kita selalu langgar harga emas naik. Tapi pernah sih kita terfikir, berapa nilainya 10 tahun kelak? Bayangkan, hari itu kita simpan emas sedikit demi sedikit. 10 tahun yang akan datang, anak kita nak masuk universiti dan mas saya, emas yang kita simpannya hari itu jadi penyelamat tanpa perlu berhutang. Untuk yang tengah plan nak pergi haji, nak nikah, nak beli rumah ataupun kereta, percayalah, emas yang kita simpan hari itu akan jadi jawapan yang tenang di masa hadapan. Untuk yang dah bekerja, jadikan emas tu sebagai dana persaraan. Sebab nilainya berpotensi berkembang. Dan yang lebih penting, ia adalah aset yang boleh kita pegang dan wariskan. Masalahnya, bukan si tahu. Masalah kita tu selalu tangguh. Tunggu duit lebih, tunggu masa yang sesuai. Akhirnya, si mula-mula. Mun tuan-puan dah sedia untuk mulakan simpanan emas, komen emas ataupun PM kami kira itu. Kami bantu tuan-puan untuk mula simpan emas step by step walaupun dengan RM100 saja. Jangan tunggu 10 tahun lagi, baru menyesal. Mulakan hari itu supaya masa depan lebih tenang.